Nama saya Kamarul Arifin bin Abdul Halim. Saya berumur 22 tahun, asal Senawang, Negeri Sembilan. Sekarang saya pada tahun 2 dari Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, mengambil jurusan Sains Sukan di UiTM Seremban 3. Okay, untuk sambung pelajaran dekat UiTM Seremban 3 ni, saya banyak gunakan menanggung pelajaran daripada bantuan pinjaman, tapi macam masih tak cukup untuk tampung pelajaran sebab kadang-kadang duit pinjaman masuk lambat, so ada masalah untuk tampung yuran pengajian. Dan untuk kos saya ada juga dalam kelas untuk beli buku, buku-buku rujukan semua, dan ada juga aktiviti luar, so untuk kadang-kadang kena sewa kereta dan kos pengangkutan untuk pergi satu tempat untuk buat tugasan tu banyak makan kos. Ibu bapa saya dah tak bekerja, macam bapa dah bersara awal, pensiun awal di syarikat swasta sebab masalah kesihatan. Alhamdulillah, sepanjang belajar dekat sini 2 sem saya dapat anugerah dekan, dan berharap sem ni saya dapat ANC untuk lagi cemerlang dalam pelajaran dengan bantuan yang ada untuk saya teruskan belajar dengan lagi gigih lah. Ribuan terima kasih kepada pembayar-pembayar zakat dan zakat UiTM sebab banyak menolong saya untuk ringankan beban dalam menyambung pengajian dekat sini dan bantu saya untuk belajar dengan lebih gigih untuk terus berjaya.